Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okeylah, Kak Tina pun dah lama tak buat video. Yalah, masing-masing dengan kesibukan masing-masing kan. Dan ini adalah kebun mini Kak Tina. Ada yang sebut-sebut tu semua pokok lada Kak Tina tanam. Kemudian yang lain tu dah tumbuh rumput-rumput yang tak berguna lah. Jadi sini Kak Tina nak bersihkan kebun Kak Tina ni. Cuma Kak Tina tak buat video untuk pembersihan tu. Ini sebenarnya lampu-lampu taman tu dah jadi macam tu sebab apa? Kena angin. Ini pokok keladi pula, pokok daun ubi Jepang ubi Jepun, tapi yang selalu Kak Tina dengar ubi ni lah, daun ubi Jepun. Kak Tina ambil di tepi jalan je ni. Jadi Kak Tina cucuk macam tu je kat pasu. Kecil je tangkai dia. Alhamdulillah dia berkembang, membesar dengan jayanya. Okey, ini adalah ruangan bawah kanvas. Banyak pokok aloe vera besar-besar. Sebenarnya pokok aloe vera ni bagus untuk menyejukkan ruangan. Okey, ni ada pokok pisang. Kak Tina nak tebang je pokok pisang ni sebab dia bukan untuk tumbuh, dia memang tumbuh sendiri. Ni pokok lada Kak Tina memang subur gila. Kak Tina gunakan baja yang, nantilah Kak Tina buat video lagi tunjukkan baja dia. Tapi ada sedikit gangguan pada pokok lada Kak Tina tu bila ada hama yang putih-putih tu kan. Okey, ni dia rak yang Kak Tina beli dan Kak Tina dah pasang. Cuma pemasangannya tu Kak Tina tak videokan sebab dia rumit sikit lah. Inilah ruangan kebun Kak Tina, tak besar mana pun. Jadi sekarang ni Kak Tina nak susun supaya bagi kemas lagi. Okey, jadi Kak Tina beli dekat kedai kuning. Jadi sekarang ni Kak Tina dah susun-susun, dah cuci. Cuma Kak Tina tak buang lagi rumput-rumput yang ada dekat pasu tu. Agak luas lah sikit kan. Okey. Jadi sebenarnya hasil daripada penggunaan baja tersebut, macam pokok sirih Cina, pokok cili ni tumbuh dengan subur dia. Jadi pembajaan tu 2 minggu sekali, tapi Kak Tina baru gunakan sekali saja. Inilah pokok cili dia, besar. Tapi masalah besarnya ialah ini anak cili padi yang Kak Tina semai. Masalah besar untuk pokok lada ni, pokok cili ni ialah ni. Sakit hati betul tengok kan. Kita dah tengok pokok tu subur, tiba-tiba ada pula lah yang menumpang hidup dekat situ. Sorry lah gambarnya goyang-goyang. Okey, ini ruangan yang dah dibersihkan, nampak lapang sedikit. Okey. Jadi Kak Tina harap rakan-rakan yang rindukan Kak Tina dengan video mini Kak Tina di kebun mini Kak Tina ni terubat ya. Sebenarnya Kak Tina agak sibuk sikit di dunia nyata. Okey, jadi kurang fokus kepada pembuatan video. InsyaAllah dengan kekuatan azam ya, Kak Tina akan teruskan. Terima kasih kerana menonton video Kak Tina. Kita jumpa lagi. Bye.